So guys, welcome back to my YouTube channel. So hari ni hujan. Tiba-tiba hujan pula, baru nak buat video. So aku nak tukar ni fuel cap, gas tank cap, apa kau nak bagi ni benda ni. So aku ada beli dua. Satu yang Harley Davidson punya logo tu tengkorak, satu lagi yang flush. So kita nak compare dua tu lah. Sebab satu tu ada problem lah, yang Harley Davidson tu. Jadi aku cerita, kita cari stesen minyak dulu. Sebab lalang pun minyak dah berkelip, dah berlampu. So kena isi minyak lah. Stesen minyak ada dekat mana Sini ada kat kiri. Okay, so kita pergi stesen minyak, kita tukar, and kita cerita lah macam mana. Oh, by the way, ni dia view baru. Sudah pasang fairing. Nah, nampak lain sikit. So sebab handlebar ni kan macam tajam. Bila tak ada fairing tu dia macam kelakar. So ni dah ada fairing tu, nampak lah macam okey sikit. Jadi aku akan tunjuk lah view dari depan, dari tepi. Aku ada pasang dekat chin fairing dekat bawah tu, kalau korang nampak. Chin fairing yang hari tu ada masalah tu, aku skru tak ada. So aku pergi hardware beli skru, lepas tu pasang, settle. And itulah, apa lagi pasang kita. Oh, tank lift. Alamak. So tank ni sudah naik, kalau korang perasan dia dah tinggi sikit. Itu belah kanan lah. So tank sudah tinggi sikit. Adalah beza dia, kau nampak ni macam besar sikit motor ni bila tank ni tinggi. Itu dah perbezaan baru yang korang tengok dekat video ni. So kalau korang tak tengok lagi video tu, pergi dekat channel aku. Lepas tu tengoklah semua video Harley yang aku buat. Kalau korang peminat ataupun pemilik Harley Davidson Iron 8.3, jangan lupa subscribe dan share video ni. Ini dia, nak menyelit benda ni, jalan jam macam ni memang parah, tapi kita cuba. Siapa kata tak boleh menyelit guna Harley Davidson? Boleh saja. Tu dia Petronas, kita berhenti kat Petronas. Kita pasang fuel cap baru. Kita isi minyak dulu. Kita pasang. Ni kita nak gimana ni? Okey. Pada yang tertanya, full tank berapa ringgit? Aku itu pernah ada kosong, bukan kosong lah, dah tengah sikit. Dalam RM20 lah full tank. Isi minyak kuning pun boleh, tak perlu hijau. 15. Tarik atas sikit. Tambah lagi. Okey, macam dah penuh je. $15.7. Maknanya tank lift ni ada efek lah kot. Sebab bila tank lift naikkan depan dia macam ni, alamak, dia jadi macam ni. So gravity macam ni, minyak. So nampak dia sengit. So adalah efek bila korang buat tank lift ni, dia punya liter akan kurang lah. Sebab asalnya 14 liter aku rasa. So itulah keburukan tank lift. Dia akan mengurangkan kapasiti minyak petrol. Ni memang lambat sikit, aku tak tahu kenapa. So jom kita pergi berhenti tepi, pasang fuel cap baru. Mana kita nak berhenti ya? Dia bunyi sini lah, kat bendera nampak patriotik sikit. Hari pun hujan, video ni mesti gelap Okey. So ni dia benda baru. Korang tengoklah rupa dia. Fairing, headlight fairing, chin fairing, back. Ni tank lift tu 2.5, 2,5 inci tank lift. CC bar foot pack. So
Kita nak tengok lah antara dua yang aku beli tu. Okay. So ni yang first. Dia nampak memang style, tapi ada isu sikit. Tu dia. Duduk sini jap. Nampak tak? Boleh. Tapi ada ni, aku dapat cala. Lepas tu nak try tu sebab ni terlalu pendek lah kalau compare. Nampak tak? So bila pasang tu, dia tak boleh menegak sebab dia terlalu pendek. Macam mana aku nak ajar dia menegak? Tak boleh. So aku tak pakai yang ni. Walaupun cantik, kita simpan je lah. And then aku beli yang sini, flash mount. Cuma aku tengok kalau original ni tak ori lah. Ni semua dua-dua ni aftermarket je, China punya. Flash mount ni, kalau tengok yang original, dia akan ada satu ring bulat lah, stiker untuk kau tampal ni. Tapi yang ni tak ada. So tak pastilah. Lepas tu aku cadangkan kalau korang nak pasang benda aftermarket ni, buka glove sekejap beli tak? Susah lah. Glove ni pun aku beli Shopee je. Tak larat lah nak beli barang-barang ori. Revit. Walaupun brand brand ori, tapi yang ni sebenarnya kopi je aku rasa. Sebab murah. Aku letaklah link semua kat bawah. Okay, so ni dia bagi banyak getah kan. Cadangkan kalau korang beli aftermarket, buka je getah ni, pakai getah yang ori je. So baru dia ngam. Cuma bestnya, bising juga. Cuma bestnya ni sebab kau tengok dia ada mekanisme macam tu lah. So dia flash bila kau nak ni, kau tekan dua jari, pusing, tu boleh twist. Tu dia. Jom kita try tukar. Ambil getah yang ori ni. So kan harap-harap dia cantik lah. Dia tak timbul, dia flash lah, dia flash. Kita harap itu, tapi kita cuba dulu. Macam terlalu tinggi pula. Tak apa, kita cuba. Kalau tak boleh, kita tukar balik yang asal. Macam tinggi sangat ni, sebab tebal. Getah dia terlalu tebal, so kita kena tukar. Tapi rupa dah ngam lah tu. Tukar getah yang nipis. So abaikan cadangan aku tadi. Cik dia bagi banyak getah untuk kita buat test. Try ambil satu je dulu boleh tak? Satu getah je okey. Itu dia. Kan mantap tu. Nampak tak? Air hujan pun ada. Flash. So pakai satu getah je lah, nipis. Ni ada banyak getah ni. So tu dia. Kasih dengar bunyi dulu. Ni cala itu ni sebab tengkorak lah. Tengkorak tadi tu dia buat cala. Hari pun sudah hujan, minyak sudah isi. Kita balik lah. Okay. Mantap. Let's go. Kan nampak kemas tu.
So tu je guys, hari ni video pendek je aku nak tunjuk benda ni. So macam aku cakap tadi, yang original dia akan ada satu lagi ring stiker tau, untuk korang tampak kat sini, stiker. So dia nampak lagi besar and lagi flash lah. Tapi ni pun ok. Cuma tu lah, kalau ada stiker tu, ada ring tu, dia tak adalah nampak bercala. Tapi nak buat macam mana kan, kita layan saja. So tu je guys, thank you for watching. Kalau ada apa-apa soalan, ada apa-apa komen, bolehlah komen dekat bawah. And jangan lupa subscribe, like and share. Jumpa lagi kat video akan datang. Bye. Oh sebelum tu, okay, ini mungkin modify kosmetik yang terakhir yang kita akan buat dekat motor ni. Semua ni macam dah ngam je. So cuba korang bagi tahu cadangan lah, apa lagi yang patut aku tambah dekat motor ni, yang lagi buat dia lagi cantik ke apa. Sebab benda last kali aku plan nak buat is exhaust. So sekarang kalau aku dengar punya exhaust ni macam malu-malu je bunyi dia kan. So ni kita nak tukar exhaust lah, bagi bunyi sedap sikit. Tapi itu lama lagi lah, sebab exhaust ni harga dia boleh buat gaduh sikit, mahal tu. Okay, itu je. Komen, like, subscribe, share. Peace.